Bab 7. Tayamum hanya satu tepukan. Tayamum hanya dengan satu tepukan. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada A'mash, daripada Syaqiq, katanya, pernah saya duduk dekat Abdullah dan Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa bertanya Abdullah, sekiranya seseorang berjunub dan dia tidak mendapati air selama sebulan, adakah dia tidak boleh bertayamum dan bersembahyang? Perawi berkata, Abdullah menjawab, dia tidak boleh bertayamum walaupun tidak mendapati air selama sebulan. Abu Musa terus bertanya, bagaimana dengan ayat di dalam surah Al-Ma'idah ini, iaitu yang ada di dalamnya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba tu. Abdullah berkata, kalau dipermudahkan kepada mereka perkara ini nanti apabila air dirasakan sejuk, mereka akan terus bertayamum dengan menggunakan tanah. Aku, yakni A'mash, pun berkata, kalau begitu kamu, yakni Syaqiq, hanya tidak suka orang bertayamum kerana ini? Dia, yakni Syaqiq, menjawab, ya. Seterusnya Abu Musa berkata, bukankah engkau telah mendengar kata-kata Ammar kepada Umar? Rasulullah SAW telah menghantarkan aku untuk suatu keperluan, lalu aku berjunub dan tidak mendapati air. Aku pun berguling-guling di atas tanah seperti binatang. Setelah aku menceritakan perbuatanku kepada Nabi SAW, beliau lantas berkata, buat begini sahaja sudah memadai untukmu. Sambil beliau SAW menepuk tapak tangannya sekali ke tanah, ke atas tanah. Setelah mengebas-ngebas tangannya, Nabi SAW menyapu belakang tangan kanannya dengan tapak tangan kirinya, dan belakang tangan kirinya dengan tapak tangan kanannya. Kemudian beliau SAW menyapu muka dengan kedua-dua belah tangannya. Abdullah berkata, tidakkah engkau melihat Umar tidak berpuas hati dengan kata-kata Ammar itu? Ya'la menambah, yakni di dalam riwayatnya daripada A'mash, daripada Syaqiq, katanya, pernah aku bersama Abdullah dan Abi Musa. Maka berkata Abu Musa, bukankah engkau telah mendengar kata-kata Ammar kepada Umar bahawa Rasulullah SAW telah menghantar aku dan engkau, lalu aku berjunub, karenanya aku telah berguling-guling di atas tanah. Setelah pulang kepada Rasulullah SAW, kita ceritakan kepadanya. Nabi SAW terus bersabda, sebenarnya buat begini sahaja sudah memadai untukmu. Sambil Nabi SAW menyapu muka dan kedua tangannya satu kali sahaja. Bab ini bab tanpa tajuk. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Raja, katanya Imran bin Husain Al-Khuza'i menceritakan kepada kami bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki yang terpisah daripada orang-orang lain. Dia tidak bersembahyang bersama-sama orang ramai. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, apakah yang menghalangmu daripada bersembahyang bersama-sama orang ramai? Orang itu menjelaskan, katanya, wahai Rasulullah, saya telah berjunub dan ketiadaan air. Maka Nabi SAW bersabda, gunakanlah tanah kerana ia memadai untukmu. Itu saja. Kita tengok semula bab yang ketujuh, muka surat 317. Tayamum hanya dengan satu tepukan sahaja. Maksud tepukan ni atas,
sesuatu yang ditepuk tu lah, tanah ke apa-apa lah, seperti yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Tepuk tu sekali saja. Sekali tu dua belah, dua belah, bukan sebelah. Sudah. Untuk muka dan tangan. Tangan start sini, kot ni, bukan kot ni, kot ni. Sebab ambil air semaya lah, kot ni. Ni daripada sini ke sini. Ni bagi Imam Bukhari sekat ni lah. Ni pula. Sudah. Dah. Tidak tepuk sekali pula, dah. Sekali je. Tepuk muka, lepas tu tak ada tepuk dah. Sini sudah. Itu. Tak ada lengan. Kalau Imam Bukhari lah. Pergelangan tangan. Sekat pergelangan tangan. Tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu. Sini akan ceritalah macam mana kalau kiri dulu, macam mana kalau tangan dulu sebelum muka. Imam Bukhari boleh, macam tu boleh dia. Bagi Imam Bukhari lega lah. Lega. Tapi kalau bagi Syafi'i, ramai lagi orang tak boleh, kena muka dulu. Kalau tangan dulu tak sah. Molek kita jaga tu lah, jaga belakang kan. Tapi bagi Bukhari, supaya ambil air semaya lah, tak perlu tartib. Tartib bukan rukun di sisi dia. Tak perlu tartib. Yang ni kalau kita, bagi Imam Bukhari dia muka ni kan, tayamum ni ganti kepada air semaya. Setara hak asal air semaya tu pun tidak perlu tartib. Kalau basuh kaki dulu pun sah. Basuh kaki terbalik gitu. Boleh. Ataupun kocak, asalkan anggota wuduk tu dibasuh, dibuat seperti yang dikehendaki. Itu. Cuma dia pun kata seperti orang-orang lain juga, kalau buat mengikut tertib itu lebih baik. Dapatlah sunnahnya. Kalau tidak ikut tertib sah, tapi tidak mendapat pahala sunnah. Ikut sunnah tu. Ni pun lagu tu juga. Ini sebab dia ganti kepada air semaya. Jadi kalau kita sapu tangan dulu, tepuk sapu tangan dulu, lepas tu baru muka, boleh, sah juga bagi dia je. Tetapi bagi Syafi'i dan ramai lagi seperti yang akan disebut di sini dalam nota ni, tak boleh. Dia mesti kena tertib. Seperti air semaya lah, kena tertib. Bahkan tertib itu merupakan rukun. Tapi bagi Bukhari tidak rukun. Itu benda dia nak cerita. Sekali pukul. Lepas tu sekali pukul tu dia tak sebut sapu kat mana dulu. Itu cara dia dalam tajuk dia. Dia sebut sekali tepuk, tidak dua kali. Kalau Syafi'i ke lain-lain ke, dia dua kali. Tepuk mula-mula muka, tepuk sekali pula tangan ni, bukan setakat sini, sampai ke siku. Lepas tu sini pusing. Gitu. Ni sampai ke siku. Lepas tu pusing gitu. Kanan dululah. Tapi bagi Imam Bukhari tak, ini ya, sekali tepuk saja. Ada juga yang berpendapat kena 3 kali tepuk. Ada juga. Tapi Imam Bukhari bila dia buat tajuk lagu ni, dia tak say lah, hak lain dia tak say. Bagi dia tak kemah. Kau 2 kali tepuk, kau 3 kali tepuk, kau lepas tu soal setakat pergelangan tangan itu sudah ada debat dulu. Ni nak cerita berapa kali tepuk? Sekali saja. Tangan sekat mana? Sudah ada dah. Dia pegang hak tu kemah ni. Hafiz Ibn Hajar, dulu kita sudah baca, dah ada nota dah dulu. Hafiz Ibn Hajar, Imam Nawawi kata kalau dalam bab tayamum ni tak ada hak lebih sahih daripada hadis Ammar. Ni hadis Ammar. Hadis Ammar ni Imam Bukhari bawa ni daripada awal apa kaki. Ni. Dia hak lain ada dua gitu jelah. Hak ni bagi dia kemah benar. Kemah benar. Dia pakai hak ni. Hafiz Ibn Hajar pun kata tak ada lah. Dan hak lain dia kata, Hafiz Ibn Hajar kata tidak sahih. Dia kata tidak sahih. Hak ni yang sahih. Padahal dia tu Syafi'i. Tapi seorang tokoh hadis dia kata gitu. Imam Nawawi walaupun dia tidak kata hak lain tidak sahih, tetapi tak ada lebih sahih pada ni, dia kata. Hak ni paling sahih. Paling kemah. Iaitu tepuk sekali, sapu muka dan tangan.
Lepas tu benda yang ditepuk tu sudah bincang kan? Sudah bincang. Tak mesti bagi Imam Bukhari tanah yang berdebu ataupun tanah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Tak mesti. Apa-apalah, asalkan muka bumi. Sebab itulah kita terjemuh dulu muka bumi. Ni tayammum satu tepukan dan ringkas cara Imam Bukhari. Cuba kita perhati tengok nota tu. Antara nota 346 Imam Bukhari mengadakan bab ini untuk mengemukakan pendapatnya mengenai dua masalah tayammum dan dua masalah khilafiyah dalam bab tayammum. Pertama, berapa tepukan atau pukulankah yang diperlukan dalam bertayammum dan had tangan yang perlu disapu. Itu yang pertama. Kedua, kedudukan tartib dalam menyapu anggota tayammum. Berhubung dengan masalah pertama, para ulama terbahagi kepada 3 golongan. Golongan pertama ialah orang-orang yang berpendapat hanya satu tepukan atau pukulan ke atas tanah diperlukan. Tanah ataupun lain-lain lah, seperti yang kita sudah maklum dah, untuk menyapu muka dan tangan hingga ke pergelangan tangan. Imam Bukhari termasuk dalam golongan ini. Nama-nama lain yang juga tersenarai dalam golongan ini ialah Ali, Sayyidina Ali lah. Ali itu Sayyidina Ali, Ammar, Ibnu Abbas, Atha, Makhul, Sya'bi, Yahya bin Kathir, Qatadah, Ikrimah, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq. Imam-imam lah tu, Ahmad ke pun imam lah, Imam Ahmad. Daud Zahiri, Ibnu Abi Shaybah dan kebanyakan ahlul hadis. Boleh dikatakan mereka ni pegang lagu dia. Lagu ni. Ibnul Munzir berkata, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ibnul Munzir ni setengah ulama menganggap dia ni salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Setengah-setengah ulama menganggap dia ni dia tidak terikat dengan mazhab Syafi'i, dengan mazhab mana, tidak. Dia tidak terikat. Sebab tu banyak pendapat dia berbeza daripada pendapat Syafi'i. Dia tidak terikat, munasabah lah. Sebab banyak tak serupa. Dan dia sendiri Ibnul Munzir ni dia tulis kitab juga, Ibnul Munzir, antaranya tentang ijma' ulama. Jadi dia kata ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ni majoriti. Hak kita duduk buat 2 kali tepuk bukan majoriti. Ramai juga, tapi nak banding ni sebuah ramai tu, ramai hak sekali tepuk lagi. Dan sapu muka, siapa pergelangan tangan, itu lebih ramai. Dari segi dalil lebih kuat. Ibnul Munzir sendiri memilih pendapat ini. Ibnul Munzir yang dikatakan seorang tokoh Syafi'i itu, dia pilih pendapat ini. Hafiz Ibn Hajar pilih pendapat ini walaupun dia Syafi'i. Sebab apa? Dia orang hadis. Dia tak terikat mana, walaupun nama disebut sebagai Syafi'i ke apa, dia tak terikat mana. Kita boleh tengok misalnya di sini Ibnul Munzir, dia pilih hak ni. Golongan kedua ialah orang-orang yang berpendapat 2 tepukan diperlukan. Tepukan pertama untuk muka dan tepukan kedua untuk tangan hingga ke siku. Mereka ni dia pegang, dia ada hadis juga. At-tayammum darbatan. Nabi kata, darbatun lil wajh wa darbatun lil kaffain ila al mirfaqain. Tayammum ada 2 tepukan, satu tepukan untuk muka, satu lagi tepukan untuk tangan hingga ke siku. Dia pegang tu. Tetapi ulama-ulama hadis pertikaian. Hadis tu tak kuat kata dia. Tak kemah. Tak boleh lawan hak ni. Kalau ada terima pun, dia paling tinggi hasan. Paling tinggi hasan, boleh pakai dah. Tapi Imam Bukhari tak sah, dia tidak lagu tu kaedah dia. Kaedah dia kena pakai hadis yang lebih kuat. Kalau sahih sama sahih, hak lebih sahih.